Dalam diam-diam, China hasilkan chip baru yang mungkin gegarkan dunia teknologi. Nama chip ni Meteor One, chip perkomputeran optik pertama negara itu dan katanya hampir setanding dengan chip tercanggih barat. Apa yang power sangat pasal chip ni? Meteor One diguna cahaya bukan elektrik semata untuk kiraan. Teknologi ini dipanggil perkomputeran optik dan dia mampu capai kelajuan 2560 TOPS. TOPS tu apa pula? Tera operations per second atau pendek kata trilion operasi sesaat untuk kiraan tambah tolak darab bahagi dan kiraan matris dalam AI. Lagi tinggi TOPS, lagi laju dan cekap chip tu. Sebagai perbandingan, RTX 4090 1321 TOPS, RTX 5090 3352 TOPS dan Meteor One 2560 TOPS. Not bad. Chip ni dibangunkan oleh Shanghai Institute of Optics dan kerjasama dari Universiti Teknologi Nanyang. Diorang cipta chip ni sebagai respon kepada sekatan dari Amerika Syarikat yang menghalang China daripada mengakses teknologi chip terkini. Akibatnya China memilih untuk berdikari dan membina chip mereka sendiri bagi bersaing dalam dunia kecerdasan buatan. Prof Zipeng yang terlibat dalam kajian ni cakap, perkomputeran optik bakal penuhi permintaan AI dan cetuskan gelombang baru. Bayangkan bila teknologi ini mula dikomersialkan, dunia mungkin tak lagi bergantung kepada chip-chip dari barat. So, adakah China akan berjaya? Sama-sama kita saksikan.